Okey, saya Keba daripada KBG Motorsport. Kami menggunakan jentera daripada Vogue FR150 untuk race tahun ini 2025 dalam kategori Pro Am. Untuk perjalanan kita menyediakan jentera perlumbaan untuk perlumbaan Pro Am kali ini. Kami melakukan R&D pada seawal tahun hinggalah ke sekarang. Dan perjalanan kami untuk kategori Pro Am ni, kami menggunakan ECU daripada Tech 2, Pitchbike Tech 2. Jadi untuk pengetahuan, ECU untuk Vogue FR150 masih tiada lagi di pasaran. Jadi kami perlu melakukan R&D, membuat pengubahsuaian wiring, ECU dan juga beberapa komponen untuk kita dapat satu setup yang bagus. Dan alhamdulillah sehingga ke hari ini kita berjaya membuat satu perubahan dari segi ECU untuk digunakan di sini, dan enjin kita dah full setup untuk mengikuti spek Pro Am. Dan juga terima kasih kepada M-Force yang membantu kami dan memberikan kami jentera untuk mereka R&D untuk kegunaan Pro Am. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sponsor-sponsor kami yang lain, iaitu daripada Helios, Zenergy, CSC, Blue Point, Pitchbike, Riding Style, Rapido dan juga daripada Scootigan. So terima kasih semua atas bantuan dan juga maklumat daripada sponsor-sponsor. InsyaAllah untuk race akan datang kita akan cuba fight lagi untuk podium. Terima kasih. Saya Muhammad Nizam bin Manasir atau dikenali sebagai Mat Tajam dari pasukan Mat Tajam Racing by SMA Performance. Kita dari Pulau Pinang dan juga SMA dari Kedah. Kita adalah pasukan yang di utara Malaysia. Okey, progres untuk 2 hari ini kebetulan kita mendapat satu peluang untuk jalankan jentera Vogue FR150 daripada pihak M-Force dan juga Vogue Malaysia. Progres untuk 2 hari ini agak struggle dan kita cuba buat yang terbaik. Kita dapat motor pun agak lewat. Hari ini kita dapat satu positif punya result di mana kata kita mampu bersaing dengan jenama pengeluar-pengeluar lain. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperti Kebek, MMB dan juga Two-Way sendiri yang berada dalam kita punya tim dari sponsor daripada Zenigis, Helios. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada sponsor semua kerana dapat kita beraksi di sini. InsyaAllah kita jumpa next time di round kedua di Tangkak dan kita akan mampu bersainglah dengan jenama-jenama sebelum ni.